Perbicaraan saman sivil RM190 juta di mahkamah tinggi Tawau pada Khamis menyaksikan pendedahan dari seorang pegawai polis berpangkat inspektor mendakwa pernah ditawarkan jawatan serta pelindungan saksi sebagai balasan untuk menukar keterangannya. Saksi ketiga plaintif, Inspektor Usman Lanaga, 46, berkata beliau ditekan sejak hari pertama ditahan polis supaya mengaku bahawa 7 plaintif adalah pembunuh sebenar Nurman Bakaratu. Menurutnya, kejadian itu berlaku ketika beliau menjadi tahanan reman di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Sempurna sebelum dibawa ke Tawau untuk bertemu Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah ketika itu, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan. Usman mendakwa Abdul Jalil memaklumkan bahawa pertemuan tersebut dibuat atas mandat Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Beliau berkata Abdul Jalil menawarkan pelindungan saksi dan jawatan yang dikehendaki sekiranya bersetuju menukar keterangannya dengan mendakwa Datuk Mat Zaki serta semua plaintif sebagai pembunuh sebenar Nurman Bakaratu. Usman turut mendakwa diugut bahawa hasil ujian sampel tanah pada tayar kenderaannya sepadan dengan sampel tanah di lokasi pembunuhan. Namun, beliau menegaskan tetap berpegang pada keterangannya dan enggan membuat pengakuan yang didakwa tidak benar dalam pemeriksaan balas. Peguam Kanan Persekutuan, Zeti Zurina Kamarudin, menegaskan saksi tidak pernah membuat laporan polis atau aduan rasmi berhubung dakwaan tersebut. Bagaimanapun, Usman yang kini menjawat jawatan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Keningau menjelaskan beliau tidak membuat laporan kerana ketika itu masih trauma, tertekan dan bimbang terhadap keselamatan dirinya. Untuk rekod, pada 15 Ogos tahun 2024, bekas Ketua Staf Perisikan ISKOM, Senior Asisten Komisioner B, Datuk Mat Zakir Zain bersama 3 bekas anggota unit perisikan memfailkan saman RM100 juta terhadap polis Diraja Malaysia dan 11 defendan lain. 2 lagi bekas anggota, Chong bersama seorang isteri anggota turut memfailkan saman berasingan pada 30 Jun dan 4 Julai tahun 2025, menjadikan jumlah keseluruhan tuntutan mencecah RM190 juta. Antara defendan yang dinamakan ialah beberapa pegawai kanan dan bekas pegawai kanan, termasuk Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, Datuk Rusti Muhammad Isa, Datuk Hussein Omar Kehan, Datuk Idris Abdullah, Allahyarham Asisten Komisioner Jasmine Husin, Asisten Komisioner TGS Dr. Muhammad Hakim Hashim, Deputi Superintendan Yusman Syahri Marinsa serta bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Turut dinamakan sebagai defendan ialah Syafiq Hasim, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Peguam Negara dan Kerajaan Malaysia. Perbicaraan kes berprofil tinggi itu akan diteruskan di Mahkamah Tinggi Tawau.